Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Baru coach ada kesempatan nak buat video ni. Okey, baik. Alhamdulillah. Aku rasa aku tak perlu terangkan apakah maksud kitaran tahunan tu. Jadi pendek cerita kita nak tengoklah kita punya energi sepanjang tahun ni lah. Yang mana kita punya apa tu energi ni dah pun berulang 9 tahun yang dulu. Okey. Dan dia berulang kembali dan kita nak tengok sepanjang tahun 2026 ni apakah energi kita dan macam mana kita nak bawa energi kitaran tahunan ni sepanjang tahun 2026 ni. Okey, tadi coach ada baca pertanyaan cik tadi, kalau nak buat tuition tahun ni untuk skor rendah sesuaikan. Jawapan dia sangat sesuai. Okey. Kitaran keempat adalah satu kitaran yang antara dalam lebih kurang aku dah melalui kitaran 9, 10 lah. 10 kira tahun ni kitaran yang ke-11 lah bermaksud. Daripada ilmu ni coach dah melalui kitaran dah semualah. Maksudnya kau dah tengok sepanjang kehidupan coach ni belajar ilmu ni. Dan coach dah kembali kepada kitaran yang kedua lah. Maksudnya last 9 tahun lepas satu coach pun dah nampak dia punya kitaran coach mana. Dan kitaran tahun ni kitaran yang kedua lah. Okey, baik. Jadi coach dalam banyak-banyak kitaran 4 ni adalah satu kitaran favourite lah. Okey. Kitaran ilmu. Okey. 4 tu yang macam yang pernah kita belajar, ilmu dan perancangan. Jadi satu kitaran yang sangat bagus untuk kita belajar dan sangat bagus juga untuk kita mengajar, dan sangat bagus juga untuk apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu lah. Sama ada kita belajar ilmu ataupun mengajar ilmu. Jadi masa kitaran ni lah coach sangat sibuk dengan ilmu, iaitu yang pertama sekali pada tahun ni pernah minta nak jadi guru tuition dekat tempat-tempat tu lah, dekat pusat-pusat tuition, tapi tak dapat tahun tu sebelum tu. Tapi pada tahun kitaran keempat ni coach dapat. Okey. Kemudian bukan setakat dah buat tuition di pusat tuition, di rumah pun buat juga. Kemudian apa lagi? Tambah pula malam tu pula buat guru matematik. Time tu coach boleh buat guru matematik sampai 100 lebih grup dalam masa setahun. Kalau tahun-tahun lain kau 10 pun tak sampai. Lepas pada kitaran keempat, kitaran 5, 6, 7, 8, 9 dan 1 dan 2 sekarang ni, sampai tahun ni pun sampai tahun lepas pun guru matematik tak sampai pun 5. Tak sampai pun, bukan tak sampai 5, takat ada 1, 2 je. Macam tahun lepas takat ada 2 je. Itu pun tak hidup sangat lah. Jadi kitaran keempat boleh buat sampai 100 lebih grup WhatsApp lah zaman tu. Jadi sangat sesuai lah untuk apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan keilmuan. Okey. Seterusnya kita kena cek juga bahagian kita punya kewangan. Jadi kewangan pada tahun ni adalah berada pada kitaran atau kewangan ketiga. Kewangan 3 yang bermaksud kewangan aktif. Kewangan yang aktif pada tahun ni. Jadi yang bermaksud aktif tu bermaksudnya kewangan kita senang sangat keluar. Dia sangat aktif. Okey. Dia cepat je nak melompat keluar daripada dompet kita. Ceritanya macam itulah. Dan apa yang kita kena buat untuk mengelakkan ataupun daripada perbelanjaan kita ni terlebih keluar. Jadi kita perlu berhati-hatilah dalam bab kewangan. Sepanjang tahun ni kita kena elakkan sebarang perbelanjaan yang besar. Okey. Kemudian loan yang besar ataupun yang berkaitan dengan memberi hutang ataupun berhutang, kita cuba elakkan. Lagi jika sekiranya kita ada plan nak beli rumah, nak renovate rumah, ataupun kita nak beli tanah, ataupun kita nak buka cawangan kita punya kedai yang kedua. Okey. Tahun ni adalah tahun yang kurang sesuai lah. Okey. Dan kita hold dulu sepanjang tahun ni. Sekiranya kita ada bisnes kedai dan sebagainya, kita kekalkan yang tu dulu. Okey. Kita kumpul duit pada tahun ni ataupun usahakan untuk menyimpan, elakkan daripada perbelanjaan dan yang banyak kena keluar duit. Okey. Dan
sampai tahun depan barulah kita boleh plan. Masa tu pada tahun depan kitaran yang kelima adalah kitaran yang sesuai lah. Sebab kitaran tersebut berada pada kewangan 6, iaitu kewangan yang masuk lah. Kewangan duit mengumpul wang, ataupun senang kita dapat duit. Katanya kewangan yang bagus lah. Okay? Jadi sepanjang tahun ni kita berhati-hatilah dalam babak kewangan. Elakkan perbelanjaan besar, berjimat cermat. Okay? Itulah yang kegunaan ilmu ni, supaya kita dapat tahu bila kita nak berbelanja dan bila pula kita kena berjimat. Okay? Okey, dan seterusnya di di kata nombor cermin, kalau tengok di bawah tak ada, tapi di keturunan ataupun di pengiraan sebelah atas ada nah. Okey, juga berpotensi juga untuk famous. Kadang-kadang kita pun tak tahu kita famous kat mana. Okey, mungkin kita ada apa-apa aktiviti ataupun ada perkara-perkara yang menyebabkan kita ni senang terkenal lah, yang kita tak rancang, ataupun kita dah rancang dulu tapi dia jadi tahun ni. Macam tu lah. Jadi babak famous ni kita nak plan boleh, kita tak plan pun tak apa. Tapi untuk kitaran yang keempat ni, itu ada satu kitaran yang kita boleh rancang lah. Walaupun kita tak rancang pun dia akan lalu juga lah. Dia akan lalu sepanjang tahun ni. Mungkin kita bagi orang yang tak belajar pun sama. Yang tak belajar, yang tak tahu pun, dia akan lalu kitaran masing-masing. Katakan orang tu kitaran keempat, dia akan terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tanpa dia sedari tahun itu adalah kitaran ilmu bagi dia lah. Okey, dan dalam dalam pola-pola yang ada di sekitar yang dalam ni, kita boleh gunakan pola-pola tersebut untuk kita majukanlah diri kita yang berkaitan dengan kitaran keempat ni lah. Kita boleh pilih sama ada nak pilih semua ataupun nak pilih salah satu daripada mana-mana pola tersebut lah. Mengikut kesesuaian kita lah. Okey, ada pola yang berkaitan dengan pola marketing, pemasaran. Okey, jika sekiranya kita nak ada bisnes ke, ataupun orang yang ada bisnes lah, bukan orang yang makan gaji lah, orang yang ada bisnes, memang tahun yang sesuai untuk aktif dalam bab-bab pemasaran, marketing lah. Kemudian ada pola 213 ni, berkaitan pola suara, komunikasi. Okey, pola yang ini adalah pola yang berkaitan dengan bidang-bidang pelancongan. Sini pun ada, okay, pola pelancongan ataupun pola travel. Okey, ataupun ni pula adik-beradik dia, iaitu pola yang berkaitan dengan outstation. Jadi banyak pergerakan pada tahun ni, sama ada kita pergi melancong, kita pergi travel, kita makan angin, ataupun kita lebih kepada banyak travel untuk bekerja, mencari rezeki. Okey, banyak menggunakan kenderaan. Dekat travel ni saja pun kita dah banyak menggunakan duit lah kata. Jadi perbelanjaan pun kita pun kena berjimat untuk kita travel, untuk kita banyak untuk minyak, untuk tol dan sebagainya kan. Kemudian ada pula 483 ni berkaitan dengan multitasking. Okey, boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Ada pola VIP kat situ. Okey, mungkinlah kita ada plan untuk apa-apa urusan dengan VIP, dengan orang atasan ataupun dengan orang yang ada pangkat. Okey, ataupun dengan majikan kita. Mungkin kita ada plan ataupun projek dan sebagainya. 393 ni berkaitan dengan lompat-lompat kerja ataupun berkaitan dengan kerja-kerja kontrak. Okey, sekiranya kita ada nak buat kerja-kerja yang berkaitan dengan kerja-kerja kontrak, kerja-kerja yang ada jangka masa tertentu. Macam contoh tadilah. Okey, jadi guru tuition. Guru tuition macam coach masa kita rempak je. Kita rempak je coach jadi cikgu tuition. Lepas tu tak ada dah. Kita nak terima coach dah berhenti dah. Hujung tahun tu coach dah berhenti. Habis je bila start je PMR. PMR ke SPM tentu lah. Ada budak seorang tu PMR. SPM tak ada katanya. Okey, PMR. Okey, bila berhenti je ambil PMR, coach pun berhenti lah jadi cikgu tuition. Okey. Yang ni 393 ni berkaitan dengan kerja-kerja yang jangka masa tertentu, pendek-pendek je nah. Dan ada pola yang berkaitan dengan usahawan ataupun pola meniaga. Okey. Dan ada berkaitan dengan pola pelaburan kewangan. Jika sekiranya masuk dalam bidang-bidang pelaburan, satu apa orang kata masanya yang kira sesuai lah.
678 berkaitan dengan servis dan perkhidmatan ataupun bidang-bidang kaunseling. Kemudian ini berkaitan dengan broker, okey, boleh jadi orang tengah. Ini pun sama juga, servis dan perkhidmatan. Okey, jadi aku rasa itu sajalah. Okey, pola-pola yang mana kita boleh gunakan untuk apa-apa aktiviti kita sepanjang tahun 2026 ni lah. Bukan semua pun kita nak cover kan. Ada pola bisnes, apa usahawan, pelaburan, outstation, apa lagi, travel, broker, okay, multitasking, komunikasi, kontrak, okay. Kemudian VIP, marketing, banyak tu. Kalau kita nak gunakan semua pola tu, penat kita. Kita boleh guna mana-mana satu pola untuk kita gunakan sepanjang tahun ni lah. Contohnya kita nak buat nak buat tuition kan, di rumah, okey. Kita gunakan kelebihan marketing ni, 279 tu, berkaitan dengan marketing, okey. Kita buatlah marketing pemasaran melalui suara, okey, melalui video, melalui TikTok ke, okey, live ke, beritahu, okey, sekian tahun ni bermula pada minggu depan, okey, ataupun bermula pada bulan 2 saya akan buat tuition sekian-sekian, okey. Jadi siapa yang berminat boleh PM dan sebagainya, macam tu lah. Ataupun kita post dalam kita punya WhatsApp orang kampung kita, kariah kita, ataupun di sekitar kita lah. Okey, macam tu lah. Okey, baik, jadi itu saja. Moga-moga apa yang aku terangkan ni bermanfaat lah, okey, dan dapat sesuatu lah untuk dan idea untuk kita menguruskan diri kita sepanjang tahun 2026 ni nah. Semoga sukses dan semoga berjaya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.